Nama saya Nurkaisara Akila binti Zahiruddin. Nama saya Bibit anak perempuan Halim. Aida Fikyuzi. Nama saya Nurfa Syarha binti Zulkifli. Kalau kami bawa Bibia melawat Politeknik Umar, Bibia suka tak? Suka? Nak? Nak? Nak. Pernah pergi apa? Tak. Tak pernah pergi apa? Tak. Salam sejahtera. Anda bersama kami di Politeknik Umar untuk segmen khas PO Medcare Empowering Sahur Cuti Red. Saya moderator anda untuk hari ini, Teknologis Berfungsi dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal bersama-sama dengan 3 orang panel khas yang dibawakan untuk pengarah program, ketua jabatan dan juga ketua program. Dan saya minta ketua jabatan mengenalkan diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Encik Muhammad Saiful bin Saleh selaku Ketua Jabatan bagi Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Umar. Pengarah program Medcare. Assalamualaikum. Saya Nuraihana binti Sukri, pensyarah daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Dan Ketua Program Diploma Kejuruteraan Mekanikal. Assalamualaikum. Saya Zanidah binti Isnin. Saya merupakan Ketua Program bagi Diploma Kejuruteraan Mekanikal. Untuk petang ini kita akan berbincang bagaimana PO Medcare membawa sinar kepada Sekolah Kebangsaan Sahum di Kampar dengan memperkenalkan event di sekolah itu. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, Sekolah Kebangsaan Sahum atau SK Sahum merupakan sekolah luar bandar kawasan Kampar Perak. Okay. Mungkin soalan pertama ini saya tujukan kepada pengarah program dahulu, Puan Rahana. Boleh tak Puan kongsikan bersama dengan kami dan audiens bagaimana idea PO Medcare ini tercetus dan apakah yang Medcare cuba nak capai? Pertamanya, idea ni tercetus apabila saya dilantik sebagai pegawai promosi untuk Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Jadi mulanya kita cuma terima pelajar yang datang melawat ke bengkel kita dan kita buat promosi di sekolah. Tapi kita fokus tu pada sekolah menengah sahaja. Pada saya dah agak terlambat di situ sebab sekolah menengah biasa pelajar dia dah ada preference dia. Jadi saya fikir lebih baik untuk kita buat satu program promosi untuk jangka panjang dan kita fokus di satu kawasan untuk 1 tahun tersebut supaya dia memberi impak yang sangat tinggi. Jadi untuk promosi bagi Politeknik Umar, terutamanya Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, dia akan lebih orang kata lebih tinggi lagi lah berbanding sebelum ni. Sebab kalau sebelum ni kita buat promosi, kita akan promote semua. Jadi kita tak dapat nak exposekan pelajar pada banyak benda. Jadi kalau ni kita dah khusus dah. Jadi idea untuk melibatkan Jabatan Kejuruteraan Mekanikal ni dengan semua program yang ada di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Betul. Kita bukanlah untuk bukanlah untuk program diploma mekanikal saja, bukan untuk program aircon saja, bukan untuk automotif saja. Jadi setiap program yang ada dekat dalam Jabatan Kejuruteraan Mekanikal kita promosikan secara besar-besaran. Okey, bagus tu. Mungkin soalan kedua saya boleh ajukan kepada Ketua Jabatan kerana program ini melibatkan Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Jadi Encik Saiful, sebagai Ketua Jabatan, bagaimana pula pihak jabatan menyokong dari segi pelaksanaan program ini dan impaknya kepada warga Politeknik Umar, khususnya Jabatan Kejuruteraan Mekanikal? Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Yaya Yoposi. Sebenarnya bila saya di-approach daripada pegawai di jabatan kita, pegawai promosi iaitu Puan Nurahana, berkenaan dengan satu inisiatif lah
yang kita nak ambil untuk kita cuba mencari ataupun memberi peluang kepada satu komuniti untuk lebih terdedah dengan program yang melibatkan TVET. Jadi bila saya berbincang bersama dengan Puan Nurahana, projek yang dicadangkan oleh beliau ni bila dilihat tu merupakan salah satu projek yang boleh dikatakan berskala besar sebenarnya, sebab kita merancangkan untuk kita libatkan ke semua program yang ada di jabatan kita lah, iaitu melibatkan 5 program, di mana 4 program bagi program diploma, manakala satu lagi adalah program degree. Jadi bila kita lihat pada sudut itu dan ianya kita anggap sebagai satu projek yang berskala besar, sudah tentunya ia melibatkan satu peruntukan kewangan, keperluan peruntukan kewangan yang agak besar lah bagi menjayakan inisiatif projek ni. Tapi bila kita cuba cari inisiatif dan berbincang, alhamdulillah lah, segala cabaran yang kita lalui kita dapat tempuhi, dari segi peruntukan kewangan, dari segi logistik. Kita dapat dengan sokongan daripada para pensyarah, daripada sokongan terutama sekali pengurusan Politeknik Uqauma, dan juga pelajar-pelajar kita yang memang sudah terlatih, bersama juga dengan pihak industri, contohnya Walmart dan juga Yayasan Perak. Kita lihat alhamdulillah projek ini dapat dilaksanakan dengan jayanya, dan juga ini impak yang kita dapat peroleh ini di mana pelajar kita dapat mengaplikasikan segala ilmu yang mereka pelajari dari sudut teknikal, dan dicurahkan kepada komuniti di Kampung Sahum tersebut, kepada masyarakat Kampung Sahum dan juga kepada pelajar-pelajar di Sekolah Kebangsaan Sahum. Terima kasih. Terima kasih. Seorang ketua jabatan yang sangat berwawasan. Sebenarnya untuk pengetahuan para pendengar podcast ini, program NetCare Empowering Sahum melalui TVET bukan saja dilaksanakan sekali, iaitu pada tahun 23 April, tetapi dia ada sesi-sesinya. Dan untuk hari ini, sesi ini, kami bawa bersama aktiviti bersama dengan Diploma Kejuruteraan Mekanikal yang diterajui oleh ketua programnya, Puan Zadinah Izni. Dan demi menjawab kepada aspirasi ketua jabatan tentang bagaimana pelajar dan juga pensyarahnya mengambil inisiatif mengaplikasikan apa yang diajar dan apa yang dibelajar untuk dimanfaatkan kepada komuniti. Mungkin Puan Zaidah sebagai ketua program boleh menyampaikan sedikit penerangan bagaimana aktiviti ini dilaksanakan pada hari berkenaan. Okey, terima kasih pengurusi majlis. Saya ingin terangkanlah sebab kita bawa kita punya student ke kampung-kampung, ke Kampung Sahum. Lepas tu kita tunjukkan kita punya latihan dengan teknikal kita pada pelajar sekolah Sahum tu sendiri, di mana kita sedia maklum bahawa pelajar sekolah Sahum tu terdiri daripada masyarakat non putra, orang asli. Kebanyakan majoritinya adalah orang asli. Jadi dekat situ dia macam masih belum nampak lagi hala tuju kalau yang melibatkan mekanikal. Jadi kita nak bawa maksud diploma kejuruteraan mekanikal tu kepada pelajar-pelajar sekolah kebangsaan Sahum. Di mana dekat sini kita akan pendengar di mana kita akan mereka bentuk, kita akan memasang, kita akan mengujinya. Sebab sebelum kita cuma tahu, okey, mekanikal tu, tu macam untuk mesin, untuk robot kan, engine. Tak tahu apa maksud mechanical tu sebenar. Jadi kita nak ajar mereka macam mana, apa maksud mechanical yang sebetulnya dalam fikiran pelajar-pelajar dekat sekolah ni. Jadi bila kita bawa kita punya pelajar daripada diploma kejuruteraan mechanical, pelajar kita entertain pelajar-pelajar sekolah. Dia mengenalkan, okey, apa itu welding simulator, 3D printing. Sebenarnya banyak kita nak bawa lagi, tapi disebabkan kekangan peralatan yang kita punya teknologi, jadi kita hanya bawa yang separuh sahajalah yang boleh kita bawa untuk simulation untuk pada pelajar-pelajar tersebut lah.
Kalau boleh kita akan seterusnya kalau diberi peluang lagi mungkin kita akan bawa pelajar tersebut bawa ke mereka kepada politeknik untuk kita perkenalkan bidang-bidang mekanikal yang sebenarnya ada dekat politeknik ini. Saya dimaklumkan untuk aktiviti robotic simulation itu sebenarnya satu kolaborasi antara pensyarah di Politeknik Umpama di bawah Puan Ismaniza bersama dengan salah seorang ahli jangkauan penasihat industri Politeknik Umpama, Encik Edward. Ya, betul. Kita jemput pihak industri Wellmart untuk sama-sama turut serta dengan kita menyumbangkan welding simulator machine untuk kita bawa kepada pelajar di sana untuk kita beri pada mereka yang mencuba sendiri simulation welding tersebut. Untuk pengetahuan para pendengar podcast ini, sebenarnya Wellmart teknologi sedang berhak mengembangkan salah satu industri yang berkolaborasi rapat dengan Politeknik Umpama, terutama dengan Jabatan Koordinator dan Encik Edward Leong sebagai merupakan salah seorang ahli jawatan kuasa penasihat industri Politeknik Umpama. Jadi mungkin adakah ini inisiatif daripada sambungan industri pensyarah Puan Ismaniza ke Wellmart teknologi hari ini? Ya, ada juga. Sebab Puan Ismaniza dia pernah membuat latihan industri di Wellmart dan menyatakan bahawa di Wellmart kita ada mesin portable sendiri untuk simulator welding dan mereka pun sentiasa membuat promosi ke sekolah-sekolah yang berada berdekatan, sekolah bandar saja. Mereka belum masuk lagi ke sekolah luar bandar. Jadi kita gunakan kesempatan ni, kita jemput pihak Wellmart sama-sama turut serta kita untuk pergi ke sekolah luar bandar itu sendiri sekolah SK Song untuk kita memperkenalkan sendirilah mesin simulation welding tu. Teknologi berkenaan. Ya, teknologi yang berkenaan. Teknologi tersebut memang kata yang terbaik lah sebab portable. Dan ringan dan mudah, memang sangat mudah digunakan. Cik Saiful, semalam ni Cik Saiful berada di lokasi sewaktu aktiviti dilaksanakan dan Cik Saiful berkesempatan untuk pergi ke setiap lokasi iaitu welding simulation, 3D printing dan juga untuk motor electrical kit. Jadi apakah antara kejadian ataupun kelakuan pelajar terutamanya yang muncul hati Cik Saiful apabila melihat mereka melaksanakan ataupun terlibat dalam aktiviti-aktiviti ini? Boleh Cik Saiful kongsi bersama? So, terima kasih Puan Yu. Seperti mana yang Puan Yu pun maklumkan, kita ada 3 lokasi lah yang kita laksanakan di Sekolah Kebangsaan Sabun tersebut yang melibatkan kits pembelajaran ada 3, kemudian kita melibatkan welding simulator dan yang satu lagi adalah melibatkan 3D printing. Ketiga-tiga lokasi itu memang sangat-sangat menarik lah. Cuma yang saya sangat-sangat menyentuh hati itu adalah apa yang saya lihat kejadian yang berlaku di lokasi di mana kita menempatkan 3D printing. Di mana apabila mesin itu telah mula beroperasi untuk menghasilkan produk yang kita desain itu, so pelajar-pelajar sangat teruja melihat bagaimana proses penghasilan produk itu berlaku dan salah seorang pelajar berkata, saya nak masuk Politeknik Umpama nanti. Itu sangat menarik lah sebab kita punya impian kita kali ini sebenarnya seperti mana yang dimaklumkan oleh Pak Nur Hainan sebelum ni, kita sebelum ni memang banyak terlibat mempromosikan program kita di peringkat sekolah menengah. Tapi bila kita berbincang untuk projek yang seperti ini, kita berpandangan sudah sampai masanya kita kena lihat ke peringkat sekolah rendah juga. Sebab ini bukannya untuk kepentingan institusi semata-mata, tapi kepentingan untuk anak bangsa kita. Kalau boleh kita berpandangan untuk mendedahkan teknologi, especially berkaitan TVET ni, bermula daripada sekolah rendah lagi supaya ianya boleh menjadi satu memori kepada para pelajar sekolah rendah ni apabila mereka menyambung pelajaran ke peringkat sekolah menengah, dan pada ketika itu mungkin mereka akan terdedah lagi dengan teknologi-teknologi yang berkaitan seperti mana yang kita dedahkan mereka sebelum ni di waktu sekolah rendah tersebut, so mereka dapat recall, dapat ingat semula apa yang pernah mereka lalui
apa yang mereka pernah tempuhi, apa yang mereka pernah didedahkan semasa di sekolah rendah tersebut. Dan daripada itu, diharap mereka dapat mengatur impian mereka tu untuk menyambung pelajaran ke bidang yang mereka minat, terutama sekali melibatkan TVET. Itu yang saya lihatlah. Dengan harapan daripada Cikgu Muhammad di bawah Jabatan Kejuruteraan Ya, Teknologi. betul. Ini harapan itu, insyaAllah. Saya dimaklumkan di sini bahawa untuk aktiviti 3D painting dia diperajui oleh Encik Darul Izzat bersama dengan Puan Siti Asmat dengan bantuan pelajar diploma Teknik. Ya, betul. Itu kita telah berbincang tentang bagaimana reaksi pelajar, bagaimana tu dengan reaksi gurunya kepada Hana, sebab Hana selaku pengarah program banyak berinteraksi dengan guru dan juga orang kampus banyak dengan kampung sebelum program ini dilaksanakan. So pada hari kejadian, apabila Hana melihat sendiri bagaimana reaksi mereka, ada tak feedback ataupun maklumat saya yang boleh kongsi bersama dengan kami hari ini? Okey, untuk maklum balas dari dulu, sebenarnya mereka sangat berharap agar program ini tidak tamat pada tahun 2025 saja. Dia sentiasa mengharapkan agar Politeknik sentiasa datang ke sana bagi expose kepada pelajar mereka terutama tentang TVET, sebab kita tahu pelajar di SK Sahung separuh adalah Melayu dan separuh adalah daripada kaum orang asli. Jadi ini sangat-sangat kritikal sebab bila kita tanya kepada pelajar pernah tak datang IPO, majoriti cakap tak pernah. Terutamanya yang daripada kaum orang asli. Jadi kita terpanggil untuk why not dia orang tak boleh datang kat kita pergi kat dia. Jadi at least dia kenal apa itu politeknik. Kalau tak politeknik untuk rumah pun sekurangnya dia pernah tahu politeknik itu apa. Jadi promosi untuk yang macam ni lah yang kita sangat harapkan dia punya impak tu. Jadi untuk cikgu memang dia orang kalau boleh dia nak program ni sentiasa berterusan, kita datang kat sekolah bagi pendedahan awal kepada pelajar kita, bukan nak bagi pelajar pandai untuk bidang mekanikal ni. Maknanya kita nak bagi dia pendedahan sahaja. Bukan maksud pandai tu maknanya bukanlah kita pergi sehari dan kita expect dia orang akan terus pandai dan mahir buat benda tu, sebab ini adalah pelajar sekolah rendah. Kita cuma nak exposekan TVET ni kepada mereka saja. Sebab satu soalan yang saya pernah tanya, saya ingat lagi saya tanya, tahu tak jurutera tu apa? Lepas tu, bos rasa apa? Pelajar jawab. Lain daripada maksud sebenar. Ya. Masa tu saya rasa macam rasa kesian. Memang rasa kesian sangat. Ya, rasa macam sebab dia jawab student tu ada ramai dalam 10 orang macam tu. Saya tahu dia tu yang bawa kapal terbang kan. Jadi dia confuse antara juruterbang dengan jurutera. Betul. Jadi saya dah rasa macam adakah saya yang bersalah sebab kita yang berpelajaran ni tidak pergi ke komuniti. Jadi pada saya lebih bagus untuk kita pergi kepada mereka untuk terangkan dan berkongsi kita punya ilmu yang Allah bagi ni, kita kongsi dengan mereka. Jadi terima kasih pada Hana. Sesungguhnya selepas mendengar maklum balas yang kita tanya pada hari ini, terasa terpanggil sebagai seorang pensyarah juga, dia pensyarah mekanikal, terasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Ya, selama ini kita outreach kepada sekolah-sekolah menengah dan sekolah-sekolah di kawasan radius atau sekitar kepada rumah, dan kita terlepas pandang sebenarnya kepada anak-anak muda dari sekolah rendah juga, kerana di mana lagi tidak cukup minat mereka bagi daripada mereka kecil lagi. Betul. Setuju. Jadi terima kasih kepada Puan Hana, terima kasih kepada Encik Saiful, terima kasih kepada Zainal kerana sudi tampil ke sesi khas petang ini untuk memperkenalkan PO Medcare dan Empowering Sahung dari TVET. Dan boleh saya simpulkan di sini bahawa ini bukanlah usaha pertama dan juga tidak akan jadi usaha terakhir kami untuk sampai kepada komuniti
di luar sana, terutamanya komuniti luar bandar, khususnya dan khasnya kepada anak-anak di sekolah rendah. Jadi ada kata-kata tak ada sebelum kita akhirkan sesi ini pada hari. Saya harap agar usaha ini walaupun orang kata nampak kecil tapi dia sentiasa berterusan. Terima kasih. Encik siapa? Bagi saya pula, apa yang kita laksanakan ni adalah untuk anak bangsa kita lah. Untuk mencetuskan minat mereka daripada awal supaya mereka dapat menentukan hala tuju masa hadapan mereka nanti. InsyaAllah. Terima kasih. Puan Jamila. Pada pendapat saya harap pelajar-pelajar sekolah rendah, sekolah menengah kita rebutlah peluang keemasan kita ada ni untuk sama-sama kita naikkan semangat mereka untuk mencapai cita-cita mereka impikan. Yang selama ini yang mereka hanya cuma memasang cita-cita sahaja. Jadi kita akan nampak dia tanamkan semangat, kuatkan semangat dan sanggup belajar hinggalah ke puncak kejayaan semua. Terima kasih Puan. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk sekian saja untuk sesi podcast petang ini. Jadi BO-Medcare Empowering Stakeholder Event, bridging the gap antara komuniti dengan pekerja informal, terutamanya jabatan dan mekanikal. Terima kasih. Terima kasih.